Okey. Hari ni kita ni lah cari ikan. Kita pasang taut ni, kita pasang taut dengan anak ni. Saja kita buat dia cuti-cuti sekolah ni. Kita pasang taut lah, tengok semalam kita letak, tengok hari ni ada hasil ke tak ada. Ada berapa? Ada benda awak nak tunjuk. Ada benda awak nak tunjuk. Nampak tu? Dah kena. Sudah kena. Ikan haruan. Angkat bang, angkat. Lepas ni macam kena sikit je tu. Kena muncung dia sikit. Cabut tali tu dia buat naik atas. Cabut tali. Cabut tiang. Cabut tiang. Oh, nampak? Strike. Ini nama strike. Senang je strike. Okay. Masukkan dalam bunyi tu. Masuk bunyi. Oi, baik-baik. Tadi kat mana dia punya tu? Mata kail. Okey. Tu ada kat dalam tu. Ikannya. Tu ada lagi. Ni terletak tepi ni dulu. Okey. Depan sana ada tak? Sangkut sini. Nanti kena kaki yang letak kat tiang tu. Okey. Jom. Tengok satu lagi. InsyaAllah ada. Itu kita taruh bubu. Tapi bubunya tak ada hasil. Tengok ada tak? Ada? Tak ada. Yang ni tak ada. Biar situ dulu. Mancing nanti kita taruh umpan baru. Kita taruh tajuk. Orang panggil tajuk. Kita panggil taut. Kat sini ni memang pot dia lah ni. Ni memang pot ikan ni kat sini ni. Nampak tak ada apa. Okey. Jom kita tengok tempat lain. Jom. Kita tengok tempat lain. Kita ada pasang lagi kat depan. Mari kita tengok. Jom. Pancing tu biar je situ. Parang kat kaki tu. Ikan bawa. Jom kita tengok yang depan sana. Jom. Duduk kampung macam ni lah. Padi sebenarnya dah nak ni apa kata? Udah nak mula terbit. Udah nak mula terbit. Jadi air kita dah mula nak buang air. Bendang. Jadi ni orang panggil ni musim ikan. Kat sini pun cantik bang. Esok kita taruh, nanti kita taruh lah. Kita taruh taut kat sini. Okey, kita tengok lagi kat depan tu pula. Dekat sini ke? Kat sini ke bukan? Kat mana kita pasang? Pokok depan tu. Oh, ingatkan pokok kelapa ni. Bukan, jom kita tengok kat depan. Okey. Tu nampak tu ada pancing. Ada pancing. Ambil bang. Kita tengok. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Pelan-pelan. Cabut batang dia. Tolak ke depan dulu. Tegangkan tali. Tarik pelan-pelan. Jangan tarik macam tu. Tarik ni. Pergi kat sana. Sangkut pokok. Tak ada. Cabut je. Pacak sini nanti kita isi baru. Pergi ke depan sana sikit. Sangkut. Ikan kena. Kan, ikan kena. Tapi tak ada ni. Terlepas. Okey, pacak tegak sini. Pacak tegak sini. Nanti kita taruh balik. Ni memang tempat pot ikan haruan lah. Kalau macam ni kan. Mana yang teringin nak casting ke kan. Tapi payah lah ada pokok ni. Apa panggil ni. Pokok teratai ni. Teratai air ni. Teratai ni tak ada buah. Jom, tak ada satu lagi kat depan sana tu. Tengok apa cerita. Jom bang. Selalu boleh bawa motor tapi lecah hujan. Jadi kita tak bawa motor lah. Terbenam motor kat sini. Okey, kita tengok yang ni pula. Kat mana? Oh, dekat pokok tebu ni. Batang tebu ni. Jom. Oi, ada tu. Ada tu. Tapi dah mati dah. Sangkut. Aduh, terbelit dia. Oh, yang ni besar ni. Tapi boleh di makan. Okey, makan dalam ni. Dia apa? Okey bang, keluarkan.
Nanti kita sambung lagi lah. Kita akan sambung balik. Kita akan letak dekat celah-celah ni lagi. Kita lapangkan tempat ni. Memang kita untuk taruh ikan je. Untuk cari ikan je. Durian haram mandang. Pokok durian tu tak ada buah. Tak ada buah, bunga pun tak ada. Kalau tak boleh tunjuk durian kan. Tu anak ikan tu, nampak tu anak ikan. Nampak tak anak ikan? Anak ikan banyak tu. Ikan seluang. Kalau anak ikan, ikan seluang. Kini udang ada, udang kertas tu. Okay, ni hasil kita. Yang ni. Ni kena dah rasa dah 3 jam mati ni kot. 3 ke 4 jam mati. Tapi okey lagi. Tak ada masalah. Okey lah. So, jumpa lagi. Nanti buat video lagi. Okay, bye. Assalamualaikum.